Nak tahu cara mudah untuk jana aliran tunai daripada hartanah? Dalam masa kurang daripada 20 minit, anda boleh mula menyusun strategi untuk memastikan pelaburan hartanah anda memberikan pendapatan konsisten. Jangan tetapkan harga sewa secara sembarangan. Semak harga pasaran di kawasan anda dan sesuaikan dengan permintaan. Jika rumah anda fully furnished atau dekat dengan lokasi strategik, anda boleh kenakan sewa lebih tinggi. Platform seperti Airbnb dan Booking.com boleh membantu anda menjana lebih banyak pendapatan berbanding sewa jangka panjang. Jika lokasi sesuai, anda boleh dapat 2 hingga 3 kali ganda lebih banyak hasil. Aliran tunai bukan hanya tentang pendapatan, tapi juga tentang mengawal perbelanjaan. Gunakan pembiayaan dengan kadar faedah rendah, lakukan penyelenggaraan berkala untuk elak kos besar dan nego dengan penyedia perkhidmatan seperti insurans dan cukai. Nak aliran tunai positif? Tetapkan harga sewa dengan betul, manfaatkan sewa jangka pendek dan kawal kos. Dengan strategi ini, hartanah anda akan menjadi mesin wang. Ada soalan atau topik yang anda nak tahu? Komen di bawah. Jumpa lagi di video seterusnya.